Assalamualaikum guys, kembali lagi kita di sini. Kita nak buat Kita akan buat kuih raya guys. So sekarang ni 15 Ramadan bersamaan dengan 6 Mac 2026. InsyaAllah kita akan buat this kulit popiah. Kita akan buat apa guys? Teka popiah Nestem. popiah Nestem. Ada orang nak beli popiah Nestem? Tak, ikut raya. Oh ya, kau nak buat sendiri ni? Kan kau yang minta itu. Ya lah, aku ingat ni untuk orang. Okay, untuk kita guys, let's go. Of course lah. Lah, aku ingat ada orang order popiah Nestem. Sebab tu aku ajak kau. Aku nak So, cara kita nak gulung dia punya popiah ni, first kita kena ambil basically kita kena ambil benda ni. Kita kena dapatkan satu benda yang berbentuk silinder ni. Lebih kurang macam straw. silinder. Lepas tu kita gulung ada. Lepas tu kita dekat dah gulung-gulung, before nak gulung full tu kita kena letak air bagi dia melekat. Lepas tu kita cabut. Lepas tu kita jemur dia. Aku punya sangat kemas Aku yang buruk. Kemas lah. Kau memang orang yang betul lah aku ajak kau. Tengok aku punya guys, kemas dah aku punya guys. Kena aku ni cakap sabar baru macam nampak satu Malaysia. Ya, cakap Okay, sabar. hari kita akan cakap sabar guys. Lama dah cakap sabar. Okay. So, yang pertama sudah siap. Okay, next kena dengar aku cakap dengan orang sabar lah. Dengan aman lah. Aku nak kat tu. Ayuh. Ayuh. Cantik dia buat. Ni 1000 of experience ni. Kita orang baling adunan kuih makmur ke adunan semprit. Siap. Kita orang bulat-bulat lepas tu kita orang buat main. Tapi bau tepung tu sedap tu. Bau adunan tu memang sedap gila. Sebab aku rasa macam boleh makan je ni mak, boleh makan je ni. Boleh makan je ni yang apa ni, yang belum masak lagi tu kan. Tu memang bau dia memang tebal, macam tebal sangat ke tak? Okey je. okey je. Sebab nanti Aku rasa aku buat kecil kenapa? Aku guna lidi. faham. Mak aku tu aku guna lidi. Adik-adik kau dalam mana? 5. Baru-baru tu kan adik aku dengan kakak aku kan dekat KL semua. So mak aku dengan bapak aku dengan adik aku terbang di KL. Iftar sama-sama dengan dia. Wow. Lepas tu KPTM dia aku KPTM. Yang lelaki kan? Pas tahun ni dia grade lah. Maksudnya lah tahun ni kan aku dekat Tuaran. Tuaran ni macam ke dalam sikit ke daripada KK. KK kan dekat tepi-tepi laut kan. KK ni macam Tuaran ni macam dalam sikit dan panas gila mampus. Aku balik hari tu Saifi kan. Aku balik Saifi kan balik Malaysia tu kan Saifi. Aku rasa Malaysia panas lagi daripada Saifi. Ya. So tak tahu saat dia berpeluh, bila berpeluh tu macam buat Dia macam berengas. rumah kita orang dulu kat Sepanggar. Sepanggar. Tapi dah pindah sebab nenek aku dia belikan macam tanah besar. Bila nenek aku beli tanah besar tu, lepas tu setiap seorang adik-beradik buat rumah kat situ. Buat kuih raya lah, of course. Dengarkan bunyi background ni, buat bunyi lagu apa? Popiah Nestem. Batang buruk lagi tu. Dia dah lain tolong kau ni yang mana ni? Dia jual sekali mau bagi makan orang lah. Jiwa Melayu sikit. Beli sini je lah tapi tak lah apa bahan-bahan yang ada best. Tengok wayang apa? Baik tengok cerita raya banyak lah. Cerita-cerita yang raya lepas tu macam dulu kan suka tengok benda-benda macam kita orang biasa malam tu macam siapkan rendang apa semua. Ya. Rendang. Kalau makan malam kan? Bukan, siapkan tu semua malam. Sebulan mat raya. Bulan habis. Open house. Bagus juga tu buat benar. Tu lah, aku macam nak ni hati. Macam enggak. Dia macam Rabban lah. First tu Dia macam rumah ke rumah je lah. memang legend lah. Mak aku pula suka main Facebook dulu. Lebih penting kan. Tolong lah jangan hilang benda. Elok aku potong lagi tu aku potong. Mana nak cakap? Cuba. Buruk lah aku potong. Sedap. Tapi dah boleh. Kulit ayam. Apa
Kesian ni guys. Siapa buat ni? Teruk ni. Allah, ini apa ni? Ini dari batang buruk ni. Lah, kalau 1/3 tu tak yalah 2 kali kan? Tak, maksudnya aku tak jumpa 1/3 tu mana. Penat aku cari CD aku punya. Plastik tu. Tu lah, aku betul. Tengok muka doktor aku macam. No. Banyak ni kita buat ni. Tak ada ni. Satu balang ni aku rasa. Apa ni? Lebih satu balang aku rasa benda ni. Tengah dengan satu balang. Hari tu aku buat lebih. Okay, ni hasil dia. Aku siapa aku rasa gelap lagi. Tak apa. Bontot. Tak bentuk kejar. Kena guna tangan. Kejar lah kan. Asal. Lima jok ni Baik. sekejap je, tapi kenangan tu yang akan kita ingat. Betul doh. Apa jadi bejak tak bandingkan dengan kenangan yang kita bina kan. Yo, sebab tu lah ni. Weh, dengar tu guys. Kita sedang membuat doh. Apa ni? Doh Kuih Makmur. Kuih Makmur. Yang ramai aku rasa orang tak tahu doh. Tu aku macam first time aku buat ni, so aku macam jago sikit lah. Orang tak tahu ni Kuih Makmur. Kuih Makmur tak tahu lah. Oh, tu lah. Aku tanya orang Semenanjung lah. Dia kata, apa siap Kuih Makmur? Kita buat Kuih Makmur pasal Sabahan ni. Sabahan ni. Aku bagi kau ni sebab kau dah pernah buat ni. Aku kencang. Aku takut lah. Aku rasa macam beban dia tak agak aku. Hah? Aku rasa macam beban tiba-tiba ada kat badan aku. Relax lah. Susah. Okay, aku rasa macam tambah lagi sikit lah. Oh, ni macam ni lagi. Sikit-sikit. Dia dah boleh, at least dia dah boleh buat bulat ni. Dia boleh buat bulat. Tapi kau kena blend lah kacang tu. Halus. Tak, dia macam at least kau macam makan tu macam ada sikit macam tu. Oh, so kena kisah je lah. Betul-betul lah daripada penyanyi ni yang buat. Tengok dia punya dia punya visual tu memang lama. Aku tak tahu dah men. Kau tanya aku Kau kata ni kita sini yang makan. Okay guys, Makmur try and error. Kalau gagal tak apa. Betul ke apa kita buat ni? Relax tau. Relax je. Okay, tu jangan try dia Makmur lah. Kita buat apa, inovasi baru. Inovasi. So aku tak ingat aku pernah buat tadi. Santai. Sorry doh. Maafkan Myung. Tak tahulah betulkan dak Makmur ni. Apalah kita try je lah mak. Hai Ibu Myong, ni saya belajar pada Myong. Kita kena try malam ni. Apa dia? Malam ni boleh try malam ni dah. Boleh je. Ya. Kau nak gulu? Tak apa, kita senang seli Boleh Yong? Apa? Kita senang seli. Apa? Kita senang seli. Serius apa? Tak, ni kau ni, lepas tu aku masuk dalam cup, lepas tu buat okay, ni kau buat dulu, lepas tu aku masuk ke dalam cup. Next, aku pula yang Faham? Dalam cup? Cup apa? Mana ni? Faham? Ni kau sekat dalam ni. Lepas tu kena, ini benda ke tak? Benda ni kena tabur. Oh, lah. Tabur gula icing. So tak payah letak dalam cup tu. Tak boleh tak payah letak dalam cup tu. So Kena try masak satu dulu sikit. Kena try masak sikit dulu. Aku memang selalu try satu dulu. Faham? Tapi kita buat dulu. Sekejap, satu ni kita tengok jadi ke tak. Ini ni. Ada Kuih Makmur ni. Proof. Sedap. Kau susun dalam ni balik. Okay, kita ni. Sini hasilnya yang kita dah buat. Kuih Makmur bersama Azmiong. Azmiong Al-Sabahi. Let's go. Ya. Makmur untuk anda. Mak tapi gelap lighting, tak apa lah. Sorry ya. Okay, itu saja. Kasi yang bezakan dia dengan mak aku punya ni, gula icing juga. Gula icing mak aku dia macam rasa lain sikit. Ada lain ni? Tak apa. Dia macam gula icing sini macam pelik sikit. Inilah hasil yang kita dapat. Sebenarnya lagi tengah bakar. So memang sedap lah. So memang approve.